Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Wah, ni apa bang? Ini ialah set talam asam pedas telur mayung. Oh, set talam asam pedas Ya betul. Oh, berapa ringgit semua ni bang? Yang ni harga satu set ni 129.90 sen. 129.90 sen. Ya betul. Boleh bang, saya nak try ya bang. Okey, ni yang abang order tadi, yang set talam asam pedas telur mayung. Dengan set talam ni yang Okey. spesialnya kita ada telur mayung. Ni asam pedas telur mayung Ya bang. betul, asam pedas telur mayung. Wah, pekat kuah dia bang. Ya betul. Okey, yang ni ialah ikan cecaru sambal sumbat. Oh, ni kecil sambal sumbat Ya betul. Oh, dalam sambal lah. Ya betul. Ada juga telur masing, kerabu, pucuk paku. Oh, yang ni kerabu pucuk paku Ya betul. Kita ada keropok, Okey. ulam ulamang berserta dengan sambal belacan. Oh, ni ulam-ulaman Ya, betul. Dengan sambal belacan Ya, betul. Ikan masing. Ni ikan masin bang. Ikan masing. Oh. Itu cekodok. Yang ni cekodok Ini ayam pecik. Ayam percik. Ayam pecik bang. Boleh makan 3 ke 5 orang. 3 ke 5 orang. Selain makan dekat sini, kita ada juga membuat tempahan catering. So Oh. korang boleh datang dekat sini, kita ada buat tempahan catering dekat atas. Oh, so maknanya makan sini pun boleh. Kalau yang mana nak order catering pun boleh lah. Ya boleh. Birthday ke, meeting ke, kenduri kahwin pun boleh. Datang direct kat sini. Oh. Dan boleh nombor WhatsApp di bawah ni. Kalau korang tak nak makan set dalam ni, Okey. kita ada juga set ala carte. Udang galah masak lemak. Udang galah masak lemak bang Ya, ni kita ada 5 pieces udang galah. RM35.90. Oh, ni RM35.90 Kita ada juga ikan talapia bakar. Oh, ni talapia bakar RM17.90. RM17.90. Ni set ulam picit Ya betul. Dia ada ikan kembung dengan sayur-sayur dengan telur sekali. Kita ada 3 sos. Iaitu kicap, Okey. air asam dengan budu. Okey, harga dia RM12.50. Pencuci mulut. Oh. Iaitu rojak buah. Rojak buah bang Rojak buah ni special tau. Harga dia. Harga dia ialah RM12.90 saja. Dan putihlah ialah dekat JSN 13 Shah Alam berhadapan dengan Laman Seri. Depan pun ada, kiri pun ada. Oh, boleh waste lah. Boleh waste je. Google je dekat Google tu. Tarik je dapur Cik Lah. Oh. Hari-hari buka jam 10 pagi hingga 10 malam. Ni untuk level 2 bang Ya betul. Yang ni untuk level 2. Kalau korang tak nak makan dekat bawah, dekat atas pun boleh juga. Oh, luas bang besar. Ya betul. Okey, yang ni ialah tempat ruang VIP yang selesa lah. Oh, ni VIP punya lah. Ya betul. So macam ni kalau nak duduk sini? Yang ni kena booking lah. Oh, kena booking lah. Oh, lebih selesa macam style-style meeting Ya betul.